Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Rahman. Allahumma nawwir qulubana ya Rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati, kata Allah Ta'ala, melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang punya dunia, yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk hadir ke rumah Allah bagi melaksanakan kewajipan solat yang telah difardukan ke atas setiap daripada orang mukmin. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya selawat dan salam marilah kita sampaikan ke atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita semua bakal ditempatkan daripada kalangan orang-orang yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan setinggi syukur pada Allah. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita dah masuk pada hadis yang ke-16. 16 hadis telah pun kita bincang, yang mana pada pertemuan yang lalu kita bincang berkaitan dengan golongan penghuni neraka. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ya, kita pernah bincang berkaitan dengan hadis yang ke-15, yang mana Nabi SAW cerita berkaitan dengan golongan yang menghuni neraka. Golongan yang menghuni neraka tersebut, Nabi SAW menyatakan ada dua golongan. Ya, golongan yang pertama adalah daripada kalangan pemimpin yang tidak adil, yang melakukan kezaliman terhadap rakyat di bawah kepimpinannya, sehinggakan ya, rakyat di bawah kepimpinannya merasa sengsara dan merasa teraniaya daripada seorang pemimpin yang tidak adil. Adapun golongan yang kedua, kata Nabi SAW, yang pernah kita ceritakan sebelum ini, Nabi SAW bagi tahu golongan yang kedua yang menghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang memakai pakaian tetapi seperti bertelanjang, iaitulah golongan perempuan. Golongan wanita, kata Nabi SAW, yang berpakaian tetapi seolah-olah bertelanjang, pakai pakaian tapi nampak macam telanjang. Maka dua golongan inilah, yang pertama pemimpin yang tak adil, yang menghina orang di bawah kepimpinannya, dan yang kedua, kata Nabi SAW, penghuni neraka Allah, iaitulah golongan wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang. Bahkan Nabi sebut lagi di bawah hadis tersebut, golongan kedua-dua golongan ini langsung tidak akan mencium bau syurga
yang wanginya boleh kita hidu sejauh perjalanan yang begitu jauh, jarak perjalanan yang dikatakan lebih daripada 70,000 tahun perjalanan. Maka golongan-golongan ini, kata Nabi SAW, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Itu yang pernah kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Dan insya-Allah pada malam ini, tuan-tuan sekalian, kita akan masuk hadis ke-16. Hadis ke-16 ni nampak pendek, tuan-tuan, tapi cerita dia agak panjang. Hadis dia pendek, satu muka je. Cerita dia pun, keterangan dia pun satu muka je. Tapi dia merangkumi kehidupan kita, bermula daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur sekali lagi, ada kaitan dengan halal dan juga haram. Ayuh sama-sama kita cuba mentalaah hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, hadis ke-16, zaman orang tidak peduli di mana mendapatkan hartanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min aina asaba al-mala min halalin aw haramin, rawahu an-Nasa'i. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman di mana seseorang tidak mempedulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun dari sumber yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i. Keterangan, zaman sekarang ini merupakan zaman ketandusan rohani dan zaman materialisme. Segala sesuatu dinilai dengan harta. Ramai orang cakar-mencakar untuk memperoleh sebanyak mungkin harta kekayaan. Mereka tidak mempedulikan dari mana datangnya harta, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Yang penting harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun untuk mengikuti kemahuan isteri dan anak-anak serta keluarganya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ke-16. Hadirin sekalian, pada malam ini kita bincang satu lagi hadis yang juga diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, iaitulah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Saya pernah cerita sebelum ni bagaimana kehebatan perawi yang kita nak bincang malam ni, iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani, satu orang sahabat Nabi yang dia ni bukan asal daripada Madinah dan bukan asal daripada Mekah. Dia asal daripada Yaman. Dia mai datang ke Madinah pada tahun yang ke-7 hijrah Nabi. Nabi dah hijrah lama dah, baru dia mai datang ke Madinah. Dia tak dan nak ikut beberapa peristiwa peperangan, antaranya peperangan Uhud, dia tak dan. Peperangan Badar Al-Kubra, dia tak dan. Peperangan Ahzab, dia tak dan. Dia mai datang pada tahun yang ke-7 hijrah Nabi SAW, selepas berlakunya peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Maka hadir sahaja Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ataupun lebih dikenali sebagai Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani ini ke Madinah Al-Munawwarah. Dia jumpa dengan Nabi, kemudian dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, dalam masa yang sama dia ni menjadi ketua bagi golongan
Ahlus Sufah. Ahlus Sufah yang berada di Madinah ni terlalu ramai. Ramai. Puluhan orang, bahkan hampir 100 orang, ada yang kata lebih. Ahli Sufi ni dia main datang Madinah, dia taqarrub ila Allah, dia mengabdirikan diri dia kepada rumah Allah di Madinah Al-Munawwarah. Mereka ni hanya bergantung harap kepada masyarakat Ansar untuk bagi makan kat mereka, untuk bagi makan, untuk bagi pakaian pada mereka, untuk bagi keperluan harian kepada mereka. Dan mereka ni duduk di Madinah, duduk di Masjid Nabawi, hanya belajar dan juga mengabdikan diri kepada Masjid Nabawi. Dan ketika itu Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani ini dilantik sebagai ketua bagi seluruh Ahlus Sufah. Dalam masa yang sama, dalam sejarah para sahabat, Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani ini, ataupun lebih dikenali sebagai Abu Hurairah, yang meriwayatkan hadis yang nak kita bincangkan malam ini, merupakan sahabat nombor 1 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Paling banyak. Ada setengah riwayat menyatakan lebih daripada 5,000 hadis yang telah dihafaz dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun Abu Hurairah ni, tuan-tuan sekalian, dia hanya berjumpa Nabi SAW lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun dia. Ketika mana tahun yang ke-7 Nabi hijrah, Nabi wafat tahun ke-10 hijrah. Dia main datang tahun ke-7, tahun ke-10 hijrah Nabi wafat. Lebih kurang 3 tahun lebih dah. Dia dan jumpa dengan Nabi, dia dan belajar dengan Nabi, dia dan bersama dengan Nabi. Dia ambil peluang sungguh-sungguh 3 tahun lebih tu. Tiap kali Nabi keluar saja daripada rumah Nabi, dia terus duduk dekat dengan Nabi, belajar dengan Nabi, sehingga kan dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang nak kita bincangkan malam ini, iaitulah berkaitan dengan golongan yang mana tidak peduli akan harta daripada mana harta didapat. Dan kalau kita tengok dalam kitab yang kita telaah ni, 40 hadis peristiwa akhir zaman, tuan-tuan boleh cek banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, banyak hadis dah. Sebab dia adalah kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nabi banyak cerita kat dia. Dan Nabi sayang kepada Abu Hurairah, ketua bagi Ahlus Sufah di Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan sekalian, satu hari Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Hurairah dan sahabat yang lain. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun. Sampai satu ketika, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, sampai satu zaman, kata Nabi SAW, ma yubalir rajulu min aina asabal mal. Sampai satu zaman, kata Nabi SAW, seseorang itu tidak memperdulikan dari mana dia mendapatkan harta tersebut, sama ada harta tersebut bersumberkan daripada min halalin aw haramin, bersumberkan daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah. Nabi bagi tahu ni waktu zaman Nabi 1400 tahun yang lalu. Nabi kata sampai satu zaman, bukan zaman aku, satu zaman di akhir zaman sekali lagi, kata Nabi, orang cari harta dia tak tahu dari mana sumber yang dia dapat, sama ada halal ataupun haram. Dan zaman tersebut adalah zaman sekarang ni, zaman lah ni. Kita lihat tuan-tuan sekalian, zaman sekarang ni orang dah tak cakna dah buat halal dan haram ni. Yang penting, kata musannif dalam ni, yang penting sumber itu kita dapat, kekayaan tu kita dapat. Halal haram ni kita tak tengok dah. Bahkan tak ambil berat tentang halal dan haram. Saya bagi contoh tuan-tuan sekalian. Lah ni banyak isu berkaitan dengan tipu menipu, scammer. Bukan kata orang kampung je kena, orang educated, cikgu pun kena. Macam-macam cara dia buat
untuk nak dapatkan duit, untuk nak tipu orang. Kerana apa? Kerana nak kutip kekayaan demi kerana perut masing-masing. Buat scammer. Kadang-kadang telefon lain ni tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan sekalian. Kalau ada orang telefon yang nombor kita rasa tak kenal, kan, ada satu kenyataan daripada polis bagi tahu, kita jangan jawab. Kita jawab saja, dia boleh rakam kita punya percakapan. Dalam masa yang sama dia boleh tahu data peribadi kita. Dan dalam masa yang sama bank-bank kita ni dia boleh solat duit. Macam tu sekali. Kan dulu kalau orang telefon kita jawab, dia minta nombor IC. Kan zaman tu kan, sampai lah ni kita dah tahu dah orang minta nombor IC, minta alamat, kita tak bagi dah. Tapi lah ni bila kita jawab saja, tiba-tiba orang tersenyap. Dia boleh rakam suara kita dan dia boleh tahu identiti kita sama ada betul ataupun tidak. Tu zaman sekarang. Punyalah nak tarik duit, nak cari duit, dia tak tahu sedangkan benda tu menipu orang ni hukum dia haram. Ada pula yang jenis main TikTok, tuan-tuan sekalian. Dan ni zaman TikTokers. Bukan kata kita yang dewasa ni duk main, duk tengok dan sebagainya. Saya duk tengok dapatlah juga modal cerita. Tapi anak-anak kita pun tengok juga. Di sekolah rendah, tu dia pergi sekolah mata merah je, tanya apa ni, kenapa ni mata merah ni dalam kelas duk muak, duk tidur ni kenapa? Rupanya tak tidur malam, duk tengok TikTok, layan TikTok. Apa bukti dia? Kita boleh tengok, cari anak murid kita dalam TikTokers tu punya banyak. Duk menari, ada duk main macam-macam demi kerana nak tunjuk ke orang. Yang saya nak cerita ni tuan-tuan sekalian, dalam TikTok tu ada benda yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik ni, bila mana dia jadi FYP Bila jadi FYP tuan-tuan, orang duk tengok, orang duk like, orang duk komen, dia boleh dapat satu income. Tuan-tuan perasan tak ni? Siapa ada pengalaman ni? Ataupun buat live. Sebab tu dia kata tag screen. Oh, kalau kuliah macam ni buat live, orang tag screen okey juga. Tapi kuliah orang tak tengok langsung. Orang tak mau tengok. Orang nak tengok benda-benda yang pelik. Lain ni dalam TikTok ni tuan-tuan sekalian, demi kerana nak kutip keuntungan, nak dapatkan duit, dia buat macam-macam dalam TikTok. Orang suka, orang like, orang komen, lagi banyak poin dia dapat, lagi banyak koin dia akan peroleh. Sampaikan kadang-kadang anak-anak muda kita ni tak mau kerja, duduk dalam rumah jadi TikTokers, duit masuk. Yang perempuan lagi, ada yang mendedahkan aurat, jual harga diri, maruah depan orang ramai, depan TikTok, demi kerana nak dapatkan duit daripada TikTok. Sungguh tuan-tuan, benda ni berlaku. Kita takut yang berlaku ni tuan-tuan sekalian dalam rumah kita, dalam bilik rumah kita. Kita takut yang tu. Kita duk cerita orang lain, rupanya rumah kita takut. Kita takut anak isteri kita yang buat. Sebab tu malam ini Nabi pesan siap-siap dah. Sampai satu zaman kata Nabi SAW, orang dah tak peduli dah harta yang kita dapat tu sama ada daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Tuan-tuan, saya pergi balik cek TikTok anak-anak tuan-tuan sekalian. Takut tengah-tengah malam, kan, kita duduk tidur, dia pun buat yang bukan-bukan. Lagi benda-benda yang porno semua ada dalam TikTok. Dia pun sanggup buat live benda-benda tak baik tu kerana untuk dapatkan like dan juga share yang banyak daripada orang ramai, sehingga dia dapat income daripada TikTok. Anak-anak muda lah ni tak mau kerja. Bukan tak mau kerja, tak mau belajar. Di sekolah rendah ke sekolah menengah, mereka dapat handphone, dapat internet, duduk di mana-mana, jadi TikTokers, dapat duit. Mereka kata lagi banyak dapat duit. Dengan cara TikTokers ini berbanding duk menyangkui, duk buat padi dan sebagainya, mereka tak mahu. Lagi zaman dah tak mahu. Dan kita takut tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi sebut ini berlaku di dalam rumah tangga kita. Jadi Nabi pesan. Apa lagi contoh yang berlaku tuan-tuan sekalian? Apabila kata Nabi SAW, satu orang yang bekerja yang menjual benda-benda yang haram,
dia jual benda yang haram. Sedangkan Nabi sebut al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Sesungguhnya kata Nabi SAW, yang halal itu telah dinyatakan, terang, jelas. Mana yang halal, wal haramu bayyinun, dan haram itu juga telah jelas dan nyata. Mana yang halal, mana yang haram. Dan di antara keduanya kata Nabi SAW, wa bainahuma mushtabihat, di antara keduanya ada syubhah ataupun kesamaran, keraguan daripada perbuatan tersebut. Benda yang halal kita boleh laksanakan, jual beli yang halal, pekerjaan yang halal, kemudian dapat sumber yang halal, itu alhamdulillah, itu yang dituntut dalam agama. Tetapi kalau jual beli yang haram, kemudian dapat daripada sumber yang haram, itu merupakan perkara yang dilaknat oleh Rasulullah dan juga diharamkan di dalam agama kita. Jual benda yang haram pun tak boleh. Jadi orang nak tanya, ya, pokok palsu, yang bukan original lah. Pokok tu dah memang haram lah. Tapi ada lagi yang jual haram. tu dia. Cara haram dia jual. Dia tak dua kali haram. Baik, rokok ni, saya cerita rokok dulu. Rokok ni dia, ulama dah keluarkan fatwa tentang minta maaf, bagi yang rokok minta maaf. Dia tak ada hukum selain daripada haram dan juga makruh. Ada yang kata sunat, ada lah kan. Jadi benda yang haram, ya, maka bila dijual, hukum dia haram. Sebab apa rokok ini haram? Sebab dia boleh memudaratkan orang yang hisap dan juga orang yang menghidup. Ni tak payah, saya tak payah bahas lah tuan-tuan. Saya kira malam ni jemput saya kuliah, nanti tak main apa. Saya kira tak jemput. Baik, berbalik kepada jualan tadi, kan? Dah lah jual rokok, kemudian tipu pula. Rokok apa nama? Rokok seluduk, kan? Daripada luar negara kita masuk dalam negara kita yang tak dibenarkan. Kita pun tak tahu, ya, dalam rokok tu ada apa. Dan benda-benda yang diharamkan, mungkin benda-benda yang boleh memudaratkan dan sebagainya. Jadi carilah sumber kewangan yang betul-betul menepati syarak. Janganlah kita nak jual benda-benda yang satu melanggar undang-undang negara, yang kedua melanggar hukum agama. Sama juga tuan-tuan sekalian, anak kita yang bekerja dekat tempat-tempat yang ada jual benda yang haram, arak contohnya, kan? Boleh tak tuan-tuan? Cepat jawab lah. Tapi ramai anak muda kita yang perempuan, lelaki, kan? Saya duk perhati tengok, saya duk tanya juga kadang-kadang. Ada tak kadang-kadang orang bukan Islam yang beli arak ke apa? Dia kata ada. Saya kata, dik, jangan jual dik. Dia kata, tak jual macam mana ustaz? Saya bekerja kat sini. Saya kata, cari kerja lain. Oh, dah marah kat saya. Saya kata, tak boleh. Tolong cari kerja lain. InsyaAllah ada. Ramai anak muda kita yang bekerja di tempat-tempat yang pasar raya dan sebagainya, yang ada jual, contohnya arak, sumber-sumber yang daripada sumber yang haram. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, ya, hadis ini agak panjang. Kata Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW fil khamri asyrata. Ada 10 golongan yang Allah Ta'ala laknat. Dengar sini, 10 golongan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulatu ilaihi wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila thamaniyaha wal mushtari laha wal mushtaratu lahu. Rasulullah SAW melaknat dalam isu arak 10 golongan. Pemerah anggur untuk arak,
orang yang minta diperahkan peminumnya, pembawanya, orang meminta bawa kepadanya, orang yang menuang arak, penjualnya, orang yang makan hasil jualannya, orang yang membelinya, dan orang yang meminta dibelikan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. 10 golongan Nabi bagi tahu Nabi laknat dan Allah Ta'ala laknat. Yang pertama kata Nabi SAW, golongan yang memerah ataupun buat arak. Dia tak minum, tapi dia tolong buat. Biasa arak buat daripada apa? Daripada anggur. Dia buat, dia perah, kemudian dia letak ke tempat lain. Dia kerja dia sebagai pemerah je. Contoh ni kilang pemerah arak. Dia perah je. Saya tak minum, Ustaz. Saya tak bawa balik, saya cuma perah, saya kerja sebagai pemerah arak. Kata Nabi tak boleh, sebab ada kaitan dengan arak. Yang kedua kata Nabi SAW, minta untuk diperahkan. Dia minta untuk perahkan arak tersebut pun tak boleh. Walaupun dia tak perah, tapi dia minta untuk diperahkan. Dia tak minum, dia tak perah, tapi dia minta untuk diperahkan, supaya daripada perahan tersebut dia dapat income dan sebagainya. Ada kaitan juga dengan arak, maka tak boleh. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, peminum, ini sahih, memang haram. Dia minum arak memang sahih lah, perbuatan itu haram. Kemudian yang keempat, pembawa ataupun pengangkut. Tadi ada orang yang perah arak, ada orang yang minta diperah, ada orang yang minum. Ini dia bawa arak. Saya bawa lori, Ustaz, tapi Carlsberg tu di belakang. Kan? Ke hulu kiri, utara selatan bawa. Saya tak sentuh, Ustaz, tak sentuh. Saya bawa lori je. Kan? Daripada Selangor, kan? Sampai ke Perak, Raih Muntah. Depa yang tolong bawa, depa yang tolong angkat. Saya bawa lori je, saya tak ada kaitan langsung. Saya pegang pun tak, saya tengok pun tak, tapi saya bawa lori. Jawapan dia, tak boleh juga, haram. Sebab kita yang bawa, kita bekerja, dan sumber daripada pendapatan itu daripada arak. Tak boleh. Kemudian yang kelima, minta untuk dibawa. Kita tak bawa, kita duduk rumah. Hang tolong bawa lori arak ni, boleh tak? Kita tak minta, kita tak bawa, kita tak minum, kita tak perah, kita tak minta perah, tapi kita minta orang lain bawa lori untuk hantar arak itu ke satu tempat, dari suatu tempat ke satu tempat. Juga tak boleh. Juga ada kaitan dengan arak. Kemudian Nabi bagi tahu lagi, penuang ataupun penghidang. Dia tuangkan dalam majlis-majlis tertentu. Kan, arak dia tuangkan dalam majlis-majlis tertentu. Jadi sebagai pelayan tetamu, kan. Kemudian dia bawa arak, dia tuangkan dekat cawan-cawan tetamu. Juga terkait dengan arak, Nabi pesan juga golongan ini dilaknat oleh Allah dan Rasul. Kemudian kata Nabi SAW, penjual. Golongan yang ketujuh yang dilaknat oleh Nabi dan Allah Ta'ala adalah penjual arak. Ni anak kita ni duduk di pasar raya ni. Saya kira pesan ke anak lah, kalau ada anak kita duduk di mana-mana kedai, tengok, tanya anak kita tu ada jual arak tak. Takut-takut bila orang, bukan orang Melayu beli, tapi orang bukan Islam beli, dan yang menjual itu, yang duduk kat cashier tu anak kita, tak boleh, hukum dia haram. Bahkan sumber itu daripada mustabihat, sesuatu yang keraguan ataupun syubhat. Tak boleh. Jadi solusi dia macam mana, tuan-tuan? Nabi bagi tahu ni, yang ketujuh penjual, yang jual walaupun bukan daripada harta dia. Saya ni duduk dekat kedai, saya ni bekerja dengan tokek, tapi tokek tu ada jual benda yang haram, seperti arak, kemudian benda-benda yang haram. Jadi kita nak maklumkan malam ni, Nabi larang apa pun kaitan dengan benda yang haram ini, seperti arak, maka kita wajib jauhi.
Cari dia, cara dia, cari kerja lain. Pelan-pelan lah. InsyaAllah ada. Kemudian yang ke-8 kata Nabi SAW, pemakan hasil jualan. Ini ada kaitan lah dengan anak kita yang bekerja di pasaraya yang ada jualan arak. Hasil jualan daripada market ataupun satu premis tersebut akan digajikan kepada anak kita yang bekerja. Ya. Kemudian yang ke-10 kata Nabi SAW, golongan yang dilaknat oleh Rasul dan juga Allah Ta'ala, iaitulah golongan yang minta untuk dibeli. Hang tolong belikan sekejap ni arak ni dekat kedai-kedai sekian-sekian, orang lain tolong beli, juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Jadi arak itu siapa saja yang terkait dengannya, maka kata Nabi SAW adalah golongan yang bakal dilaknat oleh Allah dan Rasul. Wal'iyyazubillah min zalik. Jadi benda ni, isu ni biasa dah kita bincang, tapi ramai lagi anak muda kita yang masih bulu dakwah tak sampai ilmu ni kepada mereka. Dan kita lah sebagai ibu ayah, ibu bapa, orang yang dewasa, boleh bagi nasihat kepada mereka. Kan anak-anak kita kadang-kadang, itulah saya sebut, mereka tak mau belajar dah. Habis sekolah rendah, kadang-kadang sekolah menengah, mereka tak mau belajar dah. Mereka tak mau belajar sebab apa? Sebab mereka dah terbiasa dapat duit. Sampaikan mereka tak tahu daripada mana sumber yang mereka dapat tu halal ataupun haram. Kerana nak dapatkan duit, kemudian bila dapat duit nak beli handphone, nak beli motor, nak beli kereta, kan? Tak cukup satu handphone, beli dua. Tak cukup model Android biasa, beli iPhone. Punya nak tunjuk pada kawan-kawan, contoh, kan? Kemudian bila seronok, dia tak tahu hasil daripada sumber yang dia kerja tu sama ada halal ataupun haram. Jadi siapa yang nak ceritakan? Kita, tuan-tuan sekalian, sebagai ayah, sebagai mak, sebagai ketua dalam keluarga, kita kena cerita tentang agama kepada anak dan juga cucu kita, supaya mereka tidak terpalit dengan perkara-perkara yang haram. Sehinggakan kata Nabi SAW, aku akan melaknat 10 golongan yang ada kaitan dengan benda haram. Bukan saja arak, bahkan benda lain pun sama, kan? Benda lain pun sama. Bila Nabi sebut benda yang haram, siapa yang terkait dengan benda yang haram, maka berdosa. Contoh yang lain apa dia? Zina, contoh zina. Siapa yang ada kaitan dengan zina, yang pembuat dia confirm berdosa. Yang ada kaitan, yang suruh untuk berzina, walaupun dia tak buat, saya tak buat Ustaz, tapi yang suruh, yang bagi jalan, line clear, dia kata, yang jaga jalan, semua yang terkait berdosa di sisi Allah. Sama juga yang rokok sunduk tadi. Oh, kena balik. Siapa yang mula saya tak tahu. Kan? Ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan benda yang haram, siapapun yang terlibat, maka hati-hati, kata Nabi SAW. 10 golongan ini, walaupun tak ada kaitan dengan minum, tak ada kaitan dengan bawa dan sebagainya, tapi dia suruh buat benda yang haram, dia galakkan buat benda yang haram, dia bagi jalan buat benda yang haram, maka berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tuan-tuan sekalian, tak payah pergi jauh-jauh, kita tengok dalam suasana kampung kita. Saya selalu duk pesan, duk cerita kat mana-mana surau masjid, saya duk bagi kuliah, kan? Bukan kata kita nak cerita orang bukan Islam, dah. Kita nak cerita orang Melayu kita. Kadang-kadang keluar pagi, saat tengah malam baru balik, kerana nak dapatkan habuan dunia ni, sampai lupa benda yang halal dan juga haram. Sungguh tuan-tuan, sampai langgar ketentuan ilahi, sampai langgar waktu solat. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Walaupun nampak rezeki yang kita dapat tu rasa macam banyak kan, tapi tiada keberkatan.
Bila buat benda yang menyebabkan Allah Ta'ala murka ni, tak ada keberkatan. Bila waktu solat, semayang, kemudian sambung balik kerja. Jangan sampai kita duduk langgar habis ni. Hari-hari Jumaat pun jalan juga, malam pun jalan juga. Lagi dia pun tak berani runtuh belakang rumah saya waktu malam. Minta maaf dah no. Saya kata janganlah waktu malam. Saya kata Tuhan bagi kita ni malam untuk berehat. Kan pukul 11 tongkot. Ceritalah pada kawan-kawan kita. Kena cerita, kena bagi tahu. Supaya apa? Supaya kita ni, jasad kita kena jaga juga, fizikal kita kena jaga. Siang kita dah kerja, malam kita sambung lagi. Kan? Kalau boleh biar siang sahaja, malam bagi orang nak rehat. Kadang-kadang duduk lalu tepi rumah kita pukul 11-12, anak nak tidur, habis kenapa tu ni? Orang rotor belakang rumah. Tengah malam tuan-tuan sekalian. Sebiji, 2 biji tak, 3-4 biji jalan serentak. Subhanallah. Allahu Rabbi. Yang lalunya jalan waktu Jumaat, tuan-tuan perasan tak? Anak muda kita. Tu kalau buat macam tu, siapa yang terkait tu? Adakah yang bawa traktor tu saja? Tak. Siapa kontrak yang suruh, dia kena. Sini dia panggil apa nama ni? Broker, bukan broker broker tu yang saya dah pesan broker di kawasan saya. Saya kata kena bagi tahu waktu semayang stop, waktu Jumaat stop. Tak apa, lepas Jumaat dah sambung-sambung. Saya kata kan, kita ni kawasan orang Melayu majoriti, jadi kita kena jaga adat istiadat kita, kena jaga waktu solat, kena jaga waktu malam orang duk nak berehat dan sebagainya. Bukan saya aja, orang lain pun dia sembang juga dengan saya. Dia suruh saya sampaikan kat masjid surau. Pandai orang kampung lah ni. Kan main datang rumah dia sembang-sembang. Oh, dia suruh kita sampaikan rupanya. Penyudahnya kita dah kenal lah, tapi tak apa. Kan sebab Nabi kata sampaikan, ya, walaupun apa dalam sepotong hadis tu, ya, balighu'ani walau ayat. Satu, yang kedua tu, walaupun pahit, pedih, macam tu. Berkata benar walaupun pahit, cakap benda yang benar. Kita nak cerita ni supaya masyarakat kita ni sentiasa dinaungi rahmat oleh Allah Ta'ala. Kan? Sekali bila berlaku apa-apa, padi tak jadi ke, ayak kurang ke, kemudian apa, sawah padi kering ke, merkah dan sebagainya, kita salahkan macam-macam. Padahal kita yang berdosa di sisi Allah. Tak ada orang bagi nasihat. Bila kita bagi nasihat, sekali pula apa tahu dah ustaz tu, lepas ni kita tak panggil lah ni. Tak, kita bagi nasihat ni untuk kemaslahatan kita semua. Jadi apa yang Nabi sebut ini, tuan-tuan sekalian, berlaku zaman lah. Orang dah tak peduli lah mana yang halal, mana yang haram. Yang penting duit masuk kocek, kita rasa seronok, kita boleh belanja di situ, di sini. Tapi sebenarnya kata Nabi SAW, perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah akibat daripada perbuatan yang tidak menghiraukan perkara halal dan juga haram? Yang terakhir, yang pertama, apabila manusia tidak mengindahkan perkara yang halal dan juga haram, yang pertama boleh menyebabkan lemahnya iman lemah. Yang kedua, sukar untuk menerima hidayah. Orang bagi nasihat pun dah tak mahu. Sebab apa? Sebab dah terbiasa buat benda yang haram, dah terbiasa makan daripada sumber yang haram. Jadi payah nak dapat hidayah. Nak mengaji pun susah setiap malam. Kena pula ustaz ni. Nak dapat satu muka memang susah. Sibuk dengan handphone, sibuk dengan TikTok. Kita lebih banyak baca TikTok berbanding baca Quran. Itu kita takut lah. Kemudian yang ketiga, penyebab daripada tak dapat sumber yang halal ini, yang ketiga,
akan menjadi rosak terhadap rohani dan juga jasmani. Rohani kita rosak, kan, jiwa kita dalamannya akan rosak. Kemudian yang keempat, amal ibadat akan ditolak oleh Allah. Walaupun kita ni duduk tunggang terbalik sembahyang kan, sungguh sembahyang ni, tapi sumber yang kita dapat tu daripada haram. Tadi ada orang beli arak, contohnya kita pun beli kan, balik kita sembahyang belakang imam dan sebagainya kan, tapi perbuatan tu haram, maka menyebabkan amal ibadat kita ni tak diterima oleh Allah SWT. Nabi beritahu. Kemudian yang kelima, dibenci oleh Allah. Yang keenam, sukar menghafaz perkara yang baik. Yang ketujuh, boleh membawa seseorang itu masuk ke dalam neraka. Yang ke-8, merosakkan zuriat. Dan yang kelima, menzalimi diri sendiri. Yang ke-9, menzalimi diri sendiri. Itulah akibat daripada seseorang itu tidak mengindahkan daripada mana sumber yang dia dapat, sama ada halal ataupun haram. Banyak lagi contoh tuan-tuan di luar sana yang boleh kita ambil, yang menjadi menjadi pokok persoalan berkaitan dengan hadis yang kita bincangkan malam ini. Semuanya terkait dengan perkara akhir zaman. Sebab tu Nabi bagi tahu sampai satu zaman, akhir zaman sekejap lagi benda ni akan berlaku. Saya pernah sebut sebelum ni, hadis yang Nabi sebutkan 40 hadis ni, tak ada hadis yang tak jadi, semua dah jadi. Semua dah jadi. Hadis yang sebelum ni pun kita bincang, 2 golongan penghuni neraka, pemimpin yang tak adil, kemudian wanita yang menedahkan aurat, berpakaian seperti telanjang. Benda tu berlaku dah. Lain ni pula berkaitan dengan sumber yang halal dan juga haram. Orang sampai dia tak tahu daripada sumber yang halal ataupun yang haram yang dia dapatkan ni. Sampai seronok dalam TikTok, seronok dedah aurat, dapat like, dapat duit dan sebagainya. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena muhasabah untuk diri kita, isteri kita, suami kita, ahli keluarga kita, supaya kita tidak terpaling di dalam perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara keluarga kita, masyarakat kita daripada perbuatan yang diharamkan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala sumber yang kita dapat, yang kita bekerja pagi petang, yang kita berikan kepada anak isteri kita, makan dan minum, naungan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai. Mudah-mudahan semua itu harta yang halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, masyarakat kita, supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, insya-Allah. Cukup sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung hadis yang ke-17 berkaitan dengan harta riba, yang diriwayatkan juga oleh perawi yang sama, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.